Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Ustadz Azhar Idrus dan Dr. Maza sebenarnya mempunyai pandangan yang hampir sama mengenai isu sifat Allah? Dalam video ini kita akan melihat sendiri penjelasan kedua-dua tokoh berdasarkan hujah mereka. Tonton hingga habis agar kita dapat memahami isu ini dengan lebih adil dan tidak membuat kesimpulan hanya berdasarkan potongan video. Mari kita saksikan videonya dari sekarang. Pendapat ulama moden sekarang menegaskan Allah duduk bersila di arah. Sedangkan arah itu makhluk. Dan sebelum cipta arah, Tuhan duduk di mana? Adakah menyambut Maulidur Rasul itu bid'ah dalalah? Jawabnya, jangan kata Allah tu duduk di atas arah. Maknanya arah bawah, Tuhan naik duduk atas. Jadi dalam masalah Ar-Rahman wa ala arsyistawa dengan molek dia penjelasan. Sama ada ulama moden, ulama outdoor moden. Tanya molek, adakah makna Tuhan naik duduk di atas, arah bawah Tuhan naik duduk ke atas? Ke hak makna mu kata ni Tuhan yang bernama Rahman duduk di atas arah. Kalau begitu saja tak panggil lagi Tuhan duduk di atas. Kerana itu hanya terjemahan daripada Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman atas arah itu istawa, mana duduk. Belum lagi tafsir. Nampak? Boleh kita kata gitu dengan kita serahkan maknanya Allahu a'lamu bi muradihi bi haqiqati muradihi. Allah lebih mengetahui mana hakikat yang sebenar. Yang kata kita ni menjisingkan Allah, kalau ulama tu kata gini, Allah duduk ke atas arah, arah duduk bawah. Allah atas pada arah duduk bawah Allah. Itu baru betul orang ni mengatakan Tuhan berjising kerana boleh naik turun duduk di atas. Tapi jangan kita katakan ulama moden kata gitu. Kerana ada ulama moden di zaman sekarang, mereka tidak pun mengatakan Allah itu bertempat, bahkan Allah maha suci daripada atas bawah kiri kanan depan dan belakang, seperti ulama-ulama yang ramai sekarang ini di Mesir, di Jordan, di Syria. Ulama moden, nampak? Tapi mereka tak kata pun gitu. Jangan kita ni sebuahkan dengan ulama moden. Jangan kata moden sesat, hak dulu molek, hak dulu pun ada sesat. Moden atau dulu, hak mana salah, hak itulah yang kita tak mau ikut. Kita kadang-kadang silap tunjuk buku ulama-ulama kalangan ulama baru, dia bakal ulama baru. Hak inilah yang memundurkan pengetahuan kita. Dan kan ramai mana ulama yang masih hidup sekarang, fikrah mereka itu nak cukup cinta kepada ulama-ulama mutaqaddimun, nak cukup kasih kepada ulama-ulama zaman salafus soleh. Jadi tengok dulu apa makna hak dia kata. Kalau dia kata Tuhan mari duduk di atas arah, tak, arah duduk bawah, mari duduk tengok atas tu. Kalau tafsir gitu, baru kita tanya dia balik. Mu tanya, jangan tanya aku, tanya dia. Dah sebelum arah Tuhan duduk di mana? Baik gengs, kemudian kita simak bagaimana penjelasan atau keterangan dari Dr. Maza mengenai ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mari kita simak penjelasan dari Dr. Maza. Pertama, Al-Imam Syafi'i tidak ada riwayat daripada dia yang dia mengkafirkan orang menyatakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Macam mana nak kata kafir orang kata Ar-Rahman 'ala arsy istawa? Tuhan yang bersemayam atas arasy. Kerana yang bukan orang kata, yang kata siapa? Itu nas Quran. Kalau orang kata siapa yang kata macam tu syirik, hang mensyirikkan Quran. Hang nak faham macam mana? Tak ada orang kata Tuhan bersila macam kita bersila. Tak ada orang kata. Semua yang ulama salaf kata ialah dengan layak bagi kebesaran Allah Jalla wa'ala. Al-istiwa'u ma'lum wa kaif majhul. Sebagian riwayat kata wa kaifu ghair ma'qul wa imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa itu kita tahu perkataan istiwa. Asal istiwa ni maksudnya bersemayam lah asal perkataannya kalau terjemah bahasa Melayu, kalau sesuai istiwa tu. Tapi bukanlah Allah Ta'ala tu bersemayam macam bersemayamnya raja. Al-istiwa wa kaif, artinya bersemayamnya Allah tidak sama seperti bersemayamnya kita sebagai manusia atau sebagai makhluk gengs. Kaif Allah istiwa. Quran kata dia Ar-Rahman, Quran kata Tuhan beristiwa. Nak nafikan pun tak boleh, sebab ada ayat tentang malaikat yang menanggung aras, yahmilu arsya rabbia, malaikat yang menanggung aras Tuhannya, dan Nabi mensifatkan tentang besarnya aras Allah.
Wa kaif majhul. Macam mana kita tak tahu? Wal imanu bihi, beriman Tuhan istiwa wajib. Siapa wajib? Pasal Quran kata, kalau Tuhan kata, kita pun tak mau kata. Wa su'alu anhu, dan tanya mengenai istiwa itu bid'ah, kata Imam Malik. Bid'ah. Susah nak tanya lah macam mana istiwa, serah Allah Ta'ala lah, bukan urusan kita nak pergi tahu zat dia. Pada dia kata istiwa. Ada orang kata tak, maksudnya begini, dia tak nak. Hang kata, aku tak mau kata, aku nak kata macam Allah kata. Oh, kalau hang kata macam Allah kata, syirik. Aku kata macam Allah kata, syirik. Hang kata macam hang kata, Allah tak kata, tak syirik. Oh, berat. Ada dua aliran mazhab dalam sini, tetapi masalah istiwa, masalah arash berbeza. Saya kalau masalah tangan, masalah lain, mungkin ada multiple interpretation, lebih daripada satu makna penafsiran yang boleh digunakan di sudut linguistik, di sudut bahasa, di sudut bahasanya makna apa, di sudut realitinya, hakikatnya macam mana, mungkin. Tetapi masalah arash, Allah menyebut tentang arash macam mana, ghair maklum, kita tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini kita akan melihat persamaan pandangan antara Ustadz Azhar Idrus dan Dr. Maza mengenai isu sifat Allah, khususnya berkaitan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Walaupun gaya penyampaian kedua-duanya berbeza, apabila diteliti dengan baik, ada beberapa titik persamaan yang menarik untuk difahami. Apa yang dikongsikan oleh Ustadz Azhar Idrus dalam ceramah ini ialah kita tidak boleh memahami sifat Allah dengan cara menyamakannya dengan makhluk. Apabila Al-Quran menyebut Allah beristiwa di atas arsy, beliau menegaskan bahwa jangan terus membayangkan Allah duduk, berpindah, naik, atau berada di suatu tempat seperti makhluk. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat yang menunjukkan perubahan, pergerakan, atau memerlukan tempat. Beliau turut mengingatkan agar kita tidak mudah menuduh semua ulama moden mempunyai fahaman yang salah. Menurut beliau, ramai ulama di Mesir, Jordan, Syria, dan negara-negara lain juga menegaskan bahwa Allah tidak terikat dengan arah, tempat, atas, atau bawah. Sebab itu, kita perlu berlaku adil dan tidak membuat generalisasi terhadap mana-mana kelompok ulama. Dalam masa yang sama, Ustadz Azhar Idrus mengingatkan bahwa ayat tentang istiwa adalah ayat Al-Quran yang wajib diimani. Persoalan bagaimana hakikat istiwa itu bukan sesuatu yang boleh dicapai oleh akal manusia. Beliau membawa pendekatan yang sering dinukilkan daripada Imam Malik, yaitu istiwa itu diketahui berdasarkan lafaznya. Bagaimana hakikatnya tidak diketahui. Beriman dengannya adalah wajib. Dan bertanya tentang hakikatnya secara terperinci adalah perkara yang tidak membawa manfaat. Jika dibandingkan dengan penjelasan Dr. Maza dalam banyak kuliahnya, beliau juga menegaskan bahwa sifat Allah hendaklah diimani berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Beliau sering mengingatkan bahwa kita tidak boleh membayangkan bentuk rupa atau keadaan Allah seperti makhluk kerana tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Disinilah sebenarnya ramai yang melihat adanya persamaan antara kedua-dua tokoh ini. Kedua-duanya sama-sama mengajak umat Islam agar memuliakan nas Al-Quran, mengimani apa yang Allah sebut tentang dirinya, dan pada masa yang sama mengelakkan gambaran yang membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Perbezaannya
lebih banyak berlaku pada cara menghuraikan istilah, pendekatan dalam mentafsir sebahagian lafaz, serta metodologi pengajian akidah yang digunakan. Namun, matlamatnya tetap sama, yaitu menjaga kesucian akidah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang awam, perkara yang lebih utama ialah menjaga adab ketika membincangkan isu akidah. Jangan mudah melabel sesat, bid'ah, atau kafir hanya kerana mendengar petikan video yang pendek tanpa memahami keseluruhan penjelasan seseorang ulama. Lebih baik kita merujuk penjelasan penuh dan belajar daripada guru yang mempunyai ilmu serta amanah. Kesimpulannya, jika diperhatikan dengan teliti, terdapat persamaan yang jelas antara Ustadz Azhar Idrus dan Dr. Maza dalam prinsip asas bahwa Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ayat-ayat sifat wajib diimani. Dan hakikat sebenar sifat Allah hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbezaan yang wujud lebih kepada pendekatan dalam menghuraikan nas, bukan semestinya membawa kepada percanggahan dalam asas akidah. Apa pandangan Anda? Apakah Anda melihat kedua-dua tokoh ini sebenarnya mempunyai lebih banyak persamaan daripada perbezaan? Kongsikan pendapat Anda dengan adab dan ilmiah di ruangan komen. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas lagi video-video perbandingan ilmiah seperti ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan menambahkan kefahaman kita terhadap agama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.